Kalau korang tengah cari kereta second tapi tak nak pening kepala, tahan lama dan masih lagi nampak bergaya, inilah antara pilihan yang selamat. Toyota Altis 1.8G tahun 2018. Kereta yang ramai pandang biasa, tapi bila dah bawa baru tahu kenapa tak nak lepas. Dari segi luaran, Altis ni nampak simple tapi kemas. Tak ada rekaan pelik tapi nampak matang dan elegan. Lampu projektor halogen, ada DRL, rim 16 inci dan body lane lembut yang bagi nampak vibe eksekutif. Kalau korang jenis suka kereta yang nampak tenang, ini memang kena. Kalau masuk je dalam, terus rasa selesa. Dashboard dia lembut, kemas, semua button senang capai. Seat kulit, push start button, auto aircon, semua ada. Cuma dekat bahagian screen information dia ni, dah tukar kepada Android player. Memang ngam teruk lah. Yang penting, bunyi dari segi luaran dia sangat-sangat senyap. Dari segi enjin dan performance, untuk Altis 1.8G ni, dia menghasilkan 139 horsepower dan 173 Nm of torque. Dari segi enjin, dia menggunakan enjin VVT. Dan juga dia ada CVT 7 speed simulasi. Kalau korang nak laju-laju macam CV Turbo tu, ini bukan dia. Tapi kalau korang nak memandu smooth, nak relax, nak jimat, inilah kereta champion. Tekan minyak je tanpa henti, CVT dia lembut sangat. Dari segi driving experience, Altis ni dia memang laju lah. Kalau korang dekat atas highway 110, 120 tu rasa stabil je. Bunyi angin pun minimal. Dari segi suspension, dia memang lembut tapi tak sampai rasa melayang lah. Dan minyak jimat, average boleh dapat 14 hingga 15 km seliter. Nak daily drive ke tempat kerja atau balik kampung, kereta ni memang tenang. Part paling orang ramai suka ialah pasal maintenance. Toyota Altis 1.8 ni dari segi servis pun murah. Spare part dia pun senang cari. Dan yang paling orang suka, kereta ni jarang rosak. Kebanyakan owner yang pakai 5 tahun, 6 tahun, cuma hanya tukar minyak enjin dan juga tayar je. Resale value pun kuat. Senang lah kalau nak jual balik. Saya bagi contoh Altis ni. Dulu orang jual hampir 120,000. Tapi sekarang ni harga dia lebih kurang 67,000 sahaja untuk tahun 2018. Kereta ni pun still boleh dapatkan full loan. Kalau abang kakak berkenan untuk Toyota Altis 1.8G, boleh terus contact carcomalaysia.com. Superman.